Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sesi tashih mafahim bersama saya Ustaz Muhammad Wadi Anwar bin Ayub. Kali ini para penonton sekalian, kita nak bercakap tentang kelebihan bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban di sisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mu'tabar. Kelebihan bulan Sya'ban dan kelebihan malam nisfu Sya'ban mengikut neraca ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mu'tabar. Dalam kitab Madza fi Sya'ban karangan Profesor Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang pakar hadis dan ulama besar, beliau menggariskan ada 3 benda berlaku dalam bulan Sya'ban yang sangat berharga, penting kepada umat Islam. Yang pertama, peralihan kiblat daripada Masjidul Aqsa kepada Masjidul Haram. Ini peristiwa pertama dalam bulan Sya'ban. Jadi bila datang bulan Sya'ban, kita pun teringat kisah ketika Rasulullah dulu, Nabi solat sebenarnya sejak di Mekah lagi, Nabi menghadap ke Masjidul Aqsa. Tetapi Nabi menjadikan Kaabah di tengah. Maksudnya, kalau Masjid Al-Aqsa di sini, ni Kaabah, Nabi duduk di sini. Nabi menghadap kedua-duanya sekali. Daripada sebelum hijrah lagi, Nabi memang menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian, apabila sering dihina, diperli, Nabi sering melihat ke langit, memohon kepada Allah untuk Allah Ta'ala ubah kiblat tu ke Masjidil Haram. Tahun yang kedua, bulan Sya'ban, turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami melihat kamu sering mendongak ke langit. Hampir tiap-tiap hari Nabi tengok, tunggu wahyu untuk Allah ubah arah kiblat. Taqalluba wajhika fis sama', Nabi sering lihat ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Muhammad, kami iaitu Allah akan ubah kiblat yang kamu senang, yang kamu suka, wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka wahai Muhammad, kamu dan umat kamu berpalinglah ke arah Masjidil Haram. Tahun kedua hijrah, bulan Sya'ban. Ini sempena Sya'ban je, sebut kelebihan bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban, iaitu 15 Sya'ban. Malam 15 Sya'ban yang ada kelebihannya di sisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, yang besar dalam bulan Sya'ban untuk peringatan saya dan kita semua, yang ni kena bagi perhatian, iaitu diangkat amalan keseluruhannya ataupun secara umumnya, diangkat amalan secara umumnya dalam bulan Sya'ban. Ada amalan yang diangkat secara harian, ada amalan diangkat secara mingguan, ada amalan diangkat secara by amalan. Siap satu amalan diangkat, siap satu amalan diangkat. Adapun bulan Sya'ban, satu hari Sayyiduna Usamah bin Zaid, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah." Sayyidina Usamah ni, tak payah ceritalah, tak panjang pula. Seronok dengar cerita sahabat. Sayyidina Usamah, dia kata, "Ya Rasulullah, aku tengok Tuan puasa banyak bulan Sya'ban." Hadis, "Ya Rasulullah, hadis ini Hasan. Aku tengok kamu, Tuan banyak puasa bulan Sya'ban." Maka Nabi pun jawab, "Huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal." Wahai Usamah, bulan ni Allah angkat secara umumnya
amalan-amalan kita ke langit. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka waktu malaikat menghimpun amalan aku, bukan pada hari itu, amalan hak setahun ni. Aku suka Allah angkat amalan aku yang setahun itu dan ditulis ketika angkat itu, wa huwa sha'im, wa ana sha'im, kata Nabi, aku sedang berpuasa. Sini tuan-tuan, bulan Sya'ban, kita tak tahu tarikh mana, kita tak tahu detik mana, Allah nak angkat amalan kita hak banyak tadi, hak setahun tadi ni, amalan kita yang banyak tadi, Allah nak angkat. Maka Nabi membanyakkan puasa sunat dalam bulan Sya'ban sehingga sahabat perasan, dan bila sahabat tanya, Nabi kata, aku suka waktu amalan aku diangkat tu, dalam buku tu ditulis ana sha'im, iaitu Rasulullah berpuasa. Saya umat dia, tuan-tuan umat dia, kita pun banyakkan berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau tuan-tuan tanya, adakah Nabi berpuasa lebih 10 hari dalam bulan Sya'ban, puasa sunat? Jawapannya, ya. Jawapannya, ya. Lebih 10 hari Nabi berpuasa sunat dalam bulan Sya'ban, sebab Nabi suka amalan tahunan Nabi diangkat dalam keadaan ditulis. Sedang berpuasa pula ketika amalan itu diangkat. Nombor 3, peristiwa besar yang menarik, yang boleh kita belajar, jadikan kekuatan. Dalam bulan Sya'ban juga diturunkan ayat yang sangat penting, besar pada umat Islam, sangat besar. Ayat ini keistimewaan umat Nabi Muhammad yang tidak ada pada umat-umat lain dan tidak terdapat pada nabi-nabi lain, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat tu yang kita dengar tiap-tiap minggu ketika menghadiri khutbah Jumaat. Sesungguhnya Allah. Ajaib ayat ni tuan-tuan. Sesungguhnya Allah ke semua para malaikatnya. Yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi, selawatlah kepada Muhammad Rasulullah. Sallu alaihi wa sallimu taslima, dan sampaikanlah salam juga ke atasnya. Tuan-tuan, Allah berselawat, para malaikat berselawat, dan umat Nabi Muhammad kita juga berselawat. Ayat itu disebutkan oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qastallani dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bahawa turun dalam bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita baca 1-2 hadis yang berkaitan dengan kelebihan Sya'ban. Hadisnya sangat banyak. Saya pilih 1-2 hadis saja sebab tadi pun saya dah huraikan. Mengambil barakah, kita bacakan hadis-hadis yang sahih ini. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah SAW yasum. Nabi berpuasa sunat. Hatta naqul la yuftir. Sampai kami tengok, macam tak mau buka pun Nabi. Ahad puasa, Isnin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, begitu. Kadang-kadang Nabi berturut-turut. Begitu kadang-kadang. Wa yuftiru hatta naqul la yasum. Kadang-kadang Nabi tidak berpuasa sunat sampai kami kata, Nabi ni tak puasa sunat langsung kah? Khamis tak puasa, Jumaat tak puasa, Sabtu tak puasa, Ahad tak puasa, Isnin pula baru puasa. Begitu. Kadang panjang tempoh Nabi tinggal. Begitulah rahmat kepada umat ini. Kemudian kata Sayyidatuna Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak juga pernah melihat Nabi berpuasa di bulan selain Ramadan lebih banyak daripada puasa baginda sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Nak fahamnya begini. Kata Sayyidatuna Aisyah,
Nabi berpuasa penuh 30 hari Ramadan. Aku tak pernah tengok Nabi puasa sunat yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jelas. Hadis Bukhari, hadis itu sahih. Kelebihan Sya'ban. Ini kelebihan Sya'ban di sisi ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah di Malaysia ni yang muktabar. Nombor 2, hadis tentang amalan-amalan diangkat dari dalam bulan Sya'ban, iaitulah hadis daripada Sayyiduna Usamah bin Zaid seperti yang saya dah cerita dah tadi. Dan ni kita dah cerita dah tadi. Kita baca juga hadis ni tabarrukan sebagai mengambil keberkatan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan As-Sughra. Al-Imam Ad-Diyauddin Al-Maqdisi diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musnad Abi Syaibah, diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar, dan status hadis ini hasan. Iaitu daripada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. قال عليه السلام ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Daripada Sayyidina Usamah, beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, aku tak pernah tengok Tuan berpuasa sunat dalam satu bulan daripada bulan-bulan lain selain Ramadan seperti mana Tuan berpuasa dalam bulan Sya'ban. Nabi pun jawab, kenapa membanyakkannya? Nabi jawab, itulah bulan iaitu Sya'ban. Ramai orang lupa berkenaan kelebihannya di antara Rejab dan Ramadan. Dan Sya'ban bulan yang diangkatkan padanya amalan-amalan seseorang kepada Allah. Tuan-tuan, tingkatkan kebaikan, tingkatkan senyum kat orang, tingkatkan duha, tingkatkan puasa, tingkatkan sedekah, jamu orang makan, hubung silaturahim. Kalau bulan lain kita ziarah mak kita 2 bulan sekali, bulan Sya'ban tuan-tuan ziarah 2 kali sebulan. Niat untuk ikut sunnah Nabi, nak tingkatkan kebaikan dalam bulan Sya'ban. Sebab Allah angkat amalan dalam bulan ni. Kata Rasulullah, diangkatkan padanya amalan seseorang. Maka aku suka untuk diangkat amalanku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis itu hasan. Kemudian, kelebihan berpuasa dalam bulan Sya'ban daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, su'ilan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu shaumi afdalu ba'da Ramadan? Faqala alaihi salam Sya'ban لتعظيم رمضان. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Abu Ya'la, dan sekali lagi Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nabi ditanya satu hari, puasa mana yang paling afdal selepas Ramadan? Nabi pun jawab, Sya'ban. Lita'zimi Ramadan. Sebab kita nak sambut, nak agungkan Ramadan. Maka Sya'ban lagi kita dah puasa. Kemudian Nabi ditanya lagi, sedekah mana yang paling afdal? Nabi menjawab, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah dalam bulan Ramadan. Kita sedekah sepanjang tahun, insya-Allah. Dalam Ramadan kita tingkatkan. Tu bab sedekah, selesai. Adapun bab puasa, memang sudah pasti di kalangan para ulama paling banyak Nabi puasa sunat Sya'ban, itu betul. Tetapi puasa yang paling afdal, ada hadis kata Al-Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim, ada hadis yang lebih jelas lagi terang maknanya, iaitu puasa Muharram paling afdal selepas Ramadan, puasa Muharram. Kata Imam Nawawi, betul. Dari segi afdal, kedudukan dan rankingnya selepas Ramadan adalah Muharram. Tidak menafikan Nabi membanyakkan puasa dalam bulan Sya'ban. Kemudian Imam Nawawi kata, kenapa dalam hadis ni Nabi sebut
puasa yang afdal adalah Sya'ban. Kata Imam Nawawi, ada dua kemungkinan. Imam Nawawi nak bagi tahu, tetap puasa Muharram paling afdal selepas puasa wajib Ramadan. Di sini Nabi sebut puasa Sya'ban afdal, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kelebihan ini hanya diketahui di akhir hayat Rasulullah, dan yang kedua, kemungkinan terdapat keuzuran seperti pemusafiran, sakit atau lain-lain yang berlaku pada Rasulullah pada bulan Muharram sehingga menghalang baginda melakukan hal yang demikian di akhir-akhir hayat Rasulullah. Jadi ulama kekal dari segi afdaliyah lepas Ramadan tetap Muharram. Tetapi tidak menafikan dalam bulan Sya'ban Nabi banyak puasa sunat dan tidak menafikan kelebihan membanyakkan puasa